لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Kata Khazin dia dalam tafsirnya, wajib atas orang-orang yang mengerjakan haji itu bermalam di Mina. Wajib. At least dia kata pada malam yang pertama dan malam yang kedua daripada hari tasyrik. Sekurang-kurangnya 2 malam. Kita daripada Arafah mai Muzdalifah malam tu, lepas tu kita bertolak mai ke Mina. Kita sampai di Mina biasanya sebelum subuh. Biasanya ada orang sampai lewat. Lepas waktu duha dah boleh start pergi melontak di Jamratul Aqabah. Lepas dah melontak di Jamratul Aqabah, cukup. Lepas pada cukup, kita sudah tahallul awal. So kita boleh duduk di Mina ni sama ada 2 malam atau 3 malam, boleh. Bagi orang yang duduk malam 11 dengan malam 12, dan itu dipanggil nafar awal. Nafar awal ni apa dia? Orang yang hari kedua nak balik dah, dia tak mau tunggu dah hari kedua.